Saya sebenarnya sudah bosan kalau politik di Malaysia ini dari satu tahun ke satu tahun politiknya ialah mengenai A lawan B. Melayu lawan Cina. Melayu lawan India. Bukan Melayu lawan Melayu. Anwar lagi hebat daripada Zahid. Zahid lagi hebat daripada Najib. Haji Hadi hebat mengalahkan semuanya. Saya dah bosan semua itu. Sebab bila kita berterusan dengan cara ini, akhirnya emosi rakyat itu akan terus ditunggang. Itu memberi senjata kepada ahli politik dan parti-parti politik supaya mereka tak payah kerja kuat dan tak payah takut kepada wakil rakyat dan parti politik. Sebab parti politik tahu sampai sahaja pilihan raya kita curah minyak kita bakar. Yang UMNO bakar, yang BN bakar, yang PN bakar sebelah Melayu. Yang sebelah PH pula curah minyak bakar. Bakar kalau tak undi DAP, kalau tak undi PKR, tak undi PH, nanti Melayu ni berkuasa. Yang Melayu kata kalau tak undi Melayu, nanti Cina berkuasa. Sampai bila kita nak jadi macam ini? Terutamanya, yang ini mungkin jarang orang dengar. Terutamanya kerana kita tahu bahawa jumlah penduduk bukan Melayu akan semakin berkurangan daripada satu tahun ke satu tahun. 20 tahun daripada sekarang, kita tak banyak pun kerusi-kerusi parlimen yang majoriti penduduk bukan Melayu. Baik Cina, baik India. Sebahagian besar daripada kerusi parlimen adalah majoriti Melayu. Jadi yang Melayu kau nak takut apa? Yang Cina, sampai bila kita nak dengar kepada permainan DAP bahawa kita semua kena bersatu di bawah DAP kerana hanya DAP yang boleh bagi dan hantar wakil rakyat Cina ke parlimen. 20 tahun lagi, DAP nak cari 10 kursi majoriti Cina pun payah, saudara-saudara. Kalau orang Cina, orang India terus makan umpan itu, bila sampai 20 tahun daripada sekarang, bila jumlah kerusi majoriti bukan Melayu sangat berkurangan, takkan masa itu baru nak cari parti lain. Takkan masa itu baru DAP masih nak kekal dengan DAP kerana permainan DAP dan PH ini pada pandangan saya sampai bila-bila tidak boleh memenangi undi daripada pengundi Melayu. Yang kita perlukan ialah satu benih yang boleh dapat undi yang mencukupi. Daripada Melayu pun dia dapat mencukupi. Daripada Cina pun dia dapat mencukupi. Daripada India pun dia dapat mencukupi. Bila dia dapat sikit daripada setiap satu kaum, orang Melayu tak boleh kata dia menang sebab Melayu. Orang Cina tak boleh kata dia menang sebab Cina. Akhirnya pengundi akan kata, kalau calon itu dia Melayu ke dia Cina ke dia India, pengundi akan kata dia menang sebab rakyat Malaysia yang Melayu, Cina, India undi dia. Orang lain tak berani buat, tak apa. Kalau DAP tak berani buat, tak apa. MCA tak berani buat, tak apa. UMNO tak nak buat, tak apa. Tapi bagi ruang kepada saya, Nick dan budak-budak muda dan calon-calon kita, buktikan bahawa bermula daripada pilihan raya negeri Johor ini, kita akan dapat undi yang mencukupi daripada orang Melayu, kita akan dapat undi yang mencukupi daripada orang Cina, kita dapat undi yang banyak daripada orang India. Itu menjadikan calon-calon kita ialah calon yang mewakili semua rakyat Malaysia. Kalau kami berjaya laksanakan ini, tak kisahlah 1 tahun daripada sekarang, 5 tahun daripada sekarang. Saya nak sebut kepada semua rakyat Malaysia yang menonton, pada pandangan saya, itulah ubat yang paling mujarab untuk kita hapuskan politik perkauman di negara ini.